Mana kalau kita ni tahu, kita ni faham benar bahawa setiap hati-hati manusia ni bukan manusia tu pegang tapi Allah yang pegang. Kita akan nego sungguh-sungguh dengan pemilik hati-hati tersebut. Kita akan minta dekat Allah, ya Allah, engkau lah pemilik hati, pemegang hati Fulan bin Fulan. Aku mengaku kesilapan aku, mengaku kesalahan aku. Andai kata yang terbaik itu adalah bersama dengan dia, semula engkau ubatilah kepercayaan dia, kau ubatilah lukanya. So kita nego dengan Tuhan, kan? Kita minta dengan Tuhan, kita proof dekat Tuhan yang kita betul-betul dah baiki diri. Proof kat orang susah sebab dia ada trust issue dah, kan? Minta dekat Allah sungguh-sungguh. Tunjuk dekat Allah, bukan tunjuk kat orang. Kadang-kadang kita terlalu nak tunjuk kat orang sangat, yang kita ni dah, since kau dah tak dengan aku, kau tengok aku punya life getting better, happier, makin kaya, makin berjaya. Tapi kadang-kadang itu semua kosong je. Sekadar nak tunjuk kat bekas pasangan kita ataupun kawan lama kita yang kita ni dah berjaya. Nak proof dekat orang. Itu semua sangat memenatkan dan sangat merugikan. Nak proof, nak tunjuk effort, kita tunjuk dekat Tuhan. Kan? Kita tunjuk dekat Allah, buktikan ya Allah, aku tengah usaha nak berubah ni ya Allah. Itu jauh lebih baik.